Ada orang berpesan, tak apa, jangan ambil gaji yang banyak, kita bagi company kaya dulu, dan kemudian barulah kita ambil gaji ataupun lebihan yang ada daripada pendapatan tu. Berapa banyak gaji yang kita nak ambil daripada syarikat kita? Perlu ke kita banyakkan gaji staff dulu baru kita ambil gaji kita ke? Ataupun mungkin kita tak payah ambil gaji langsung, biarlah staff ada gaji dulu, kita kerja for free je. Mana yang betul? Ini jawapannya. Dalam SOP pengambilan gaji sebagai seorang majikan, ada dua kaedah pendekatan. Biasanya kita dengar dekat luar sana. Yang pertama adalah pendekatan yang dipanggil security. Pernah tak kita dengar ada orang berpesan, tak apa, jangan ambil gaji yang banyak, kita bagi company kaya dulu, dan kemudian barulah kita ambil gaji ataupun lebihan yang ada daripada pendapatan tu. Tetapi dalam masa yang sama, ada juga mazhab yang kedua ni. Yang mana mazhab kedua ni, pendekatannya sedikit berbeza. Pay yourself first. Maksudnya apa? Kita ambil gaji berapa yang kita nak, dan kita berusahalah untuk mendapatkan jualan untuk menampung gaji kita. Persoalannya mana yang betul? Dua-dua tak ada yang salah, dua-dua tak ada yang betul, dua-duanya kita kena ambil secara bersederhana. Yang mana kalau kita terlalu berfikir untuk berjimat, ujungnya kita akan jadi orang yang defensif, orang yang akan play safe. Tapi kalau kita terlalu jadi orang yang optimis, ambil gaji yang banyak, jadi itu juga mungkin akan memberi risiko pada bisnes kita.